Kalau aku naik Genting Island tu aku tutup. Confirm yang aku tutup ya. Tahu? McDonald's Sport Toto mesti aku tutup. Biar negara ni miskin. Jangan kita bersembang kononnya negara ni negara Melayu Islam, tapi judi, persundalan, rumah kasino semua berluasa. Ramai netizen yang percaya dekat kawasan Raub yang mereka ceroboh ni ada lumbung emas. Ada satu daerah di Pahang namanya Raub. Kenapa namanya Raub? Banyak emas. Begitu banyaknya emas, dulu orang tua ambil dalam sungai, pakai Raub ni. Raub dapat emas. Sejak daripada zaman Majapahit, emas tu dah ada di situ. Negeri kasino Malaides seharusnya malu pada Indonesia. Bangsa Indonesia tidak pernah mengaku sebagai bangsa paling suci atau paling Islami. Tapi di Indonesia, tidak ada judi kasino yang diizinkan oleh negara. Adapun di Malaysia, judi kasino dan lotre malah diizinkan secara resmi. Pajak judi pun masuk pada keuangan negara, lalu dibagi kepada rakyat Melayu palsu dalam bentuk subsidi. Padahal, Melayu palsu Malaysia setiap hari teriak Melayu Islam, Melayu Islam. Nah, Pak Cik tadi mengecam sikap munafik para pemimpin Melayu di negeri kasino Malaides tersebut. Tapi awalnya, Pak Cik sebenarnya membahas masalah kebun durian Musangking di hutan Raub, Pahang, yang katanya liar atau haram. Durian Musangking memang cukup terkenal, tapi penemunya bukanlah orang Melayu. Penemu durian Musangking adalah orang Cina. Kebun durian di Raub yang kini ditebang, tampaknya pula didukung oleh partai Cina di Malaysia. Itulah yang memantik sentimen perkauman dan agama. Kaum Melayu palsu di negeri kasino semakin galau, bahkan marah, karena beredar kabar bahwa di dalam kebun durian yang telah dikelola selama puluhan tahun itu, diduga ada tambang emas. Jadi kaum Cina Malaysia dituduh, bukan saja menjarah tanah negeri Pahang, tapi juga menjarah emas yang ada di sana. Pada masa ini, operasi penebangan durian Musangking yang ditanam di tanah kerajaan sekitar Sungai Ruan di Raub yang dilakukan sejak 8 April sehingga 3 Mei ini. Operasi penguatkuasaan bagi menebang pokok durian Musangking itu akan melibatkan kawasan seluas kira-kira 202.3 hektar bersamaan 500 ekar yang merupakan tanah milik kerajaan negeri. Ini kecoh di media sosial apabila kawasan kebun Musangking di Raub Pahang dikatakan bernilai tinggi kerana bukan sahaja subur untuk tanaman durian, malah dikatakan mempunyai pelbagai mineral berharga kerana terletak di jajaran emas negara dan zon pemineralan. Susulan daripada beberapa klip video yang tular di media sosial berkenaan isu melibatkan melombong emas di tanah kerajaan negeri Pahang, beberapa individu turut tampil menyuarakan pendapat masing-masing. Ada satu daerah di Pahang namanya Raub. Kenapa namanya Raub? Banyak emas. Begitu banyaknya emas, dulu orang tua ambil dalam sungai, pakai Raub ni. Raub dapat emas. Tak payah dulang pun. Itu asal usul nama Raub. Raub dapat emas. Dan emas masih belum habis sampai sekarang. Tuan-tuan pergi ke Raub Mining, masih ada emas sampai sekarang. Kurang-kurang seminggu dapat sekotak besar, kotak mancis. Seminggu. Dalam tak ada tu. Dalam cirebu-cirebu tu keluar juga sekotak. Tak putus. Sejak daripada zaman Majapahit, emas tu dah ada di situ. Emas Musangking di bumi Raub. Ada udang di sebalik batu. Sebab itulah beria-ia untuk mempertahankan tanah yang diceroboh, yang memang sudah jelas. Keadaan ini adalah bersalahan dengan peraturan kerajaan negeri. Turut berita yang dikeluarkan 18 April 2025 ini, kebun Musangking di sini sangat bernilai tinggi kerana bukan sahaja tanah yang subur, malah di sebalik itu ada pelbagai kandungan mineral yang berharga. Ini memang kecoh lah. Pasal isu ceroboh tanah haram tanam pokok durian dekat kawasan Raub Pahang.
memang rata-rata orang Melayu kita memang marah lah. Bahkan aku sendirilah secara peribadinya aku mengecam tindakan penceroboh tu dan juga mana-mana YB ataupun parti yang cuba nak backup penceroboh tu. Memang kita tengah marah dan isu Tanah Raub ni tengah panas. Tapi aku minta sangat jangan kita bawa kepada isu perkauman. Jangan kita tambah perincah. Dan aku minta sangat-sangat sebelum nak sebar sesuatu tu dekat media sosial, tolong pastikan yang kita sebar tu maklumat yang sahih. Tadi ada satu video viral kan. Aku tengok tontonan dia dekat 1 juta lebih. Kau bayangkan. Hanya satu captionnya. Dia kata apa? Di sebalik pokok durian ni ada lombong emas. Kecoh. Ramai netizen yang percaya dekat kawasan Raub yang mereka ceroboh ni ada lombong emas. Padahal video tu sebenarnya bukan di Tanah Raub tu. Video tu sebenarnya tu lombong biji besi dekat Sungai Petani Kedah. Tu aku cakap kan, ni satu saja caption, fitnah tersebar luas. Kau bayangkan, besar geng dosa fitnah ni, jangan main-main. Itulah ribut masalah kebun durian Musangking. Tapi lucunya, walau disebut sebagai kebun haram, perkebunan durian itu telah ada puluhan tahun lalu. Pohon-pohonnya pun sudah tinggi, bahkan sudah menghasilkan buah. Kenapa selama ini dibiarkan dan baru sekarang diributkan? Itulah yang disoroti oleh Pakcik berikut ini. Isu Raub, hutan Raub yang telah diteroka secara haram tu. Kita tengok sekarang ni benda tu dah diteroka lama dah. Difahamkan 3-40 tahun dah benda tu berlaku. Aku nak tanya, pejabat daerah, pejabat perhutanan, korang ni semua buat apa selama 3-40 tahun ni? Makan rasuah ke apa? Dengan peladang-peladang pekebun-pekebun haram tu. Teroka tanah sampai 10 kali ganda saiz Putrajaya punya saiz tau. Boleh tak nampak ke? Kan? Okeylah. Pada tahun ni kita dengar dah mula ada operasi pergi nak mengusir, menebang pokok-pokok tu semua. Kerajaan arahkan mereka ni semua keluar. Tak boleh berkebun kat situ lah, apalah semua ni. Selepas 30-40 tahun tau. Dia orang dah buat kebun haram tu dan mengaut hasil, dah ekspor ke luar negara. Kau nak tanya, tangkapan mana? Takkan tak ada tangkapan. Kalau sebesar tu punya ladang, kurang-kurang 20-30 orang punya penceroboh nak kena tangkap tu. Bersambung-sambung gari patutnya dah bawa pergi mahkamah dah ni. Takkan tak ada kesalahan kot ceroboh tanah macam tu. Malahan penceroboh tu boleh duduk kat tanah tu lagi, dia boleh argue dengan pihak berkuasa. Tak tangkap juga lagi. Pasal apa tak tangkap? Apa yang sedang berlaku sebenarnya? 30 tahun tanah tu diteroka secara haram, pejabat tanah duduk diam, pejabat perhutanan duduk diam, PDRM dia kemudian lah, pasal PDRM dia bab-bab perhutanan ni, kalau Jabatan Perhutanan ada report ke apa, mungkin dia terlibat lah. Semua duduk diam, kenyang, lembu kenyang apa ni? Hari ni dah dapat arahan, perintah suruh keluar daripada tanah tu. Tanah tu telah disahkan diceroboh secara haram. Suspek boleh duduk bertekak dengan penguatkuasa. Tak tangkap juga lagi. Rakyat nak tengok polis tangkap orang yang terlibat dengan pencerobohan di hutan Raub Musangking tu. Bukan nak tengok orang tebang pokok lah, potong pokok lah. Ini semua kita tak nak peduli. Kita nak tahu kalau betul hutan tu diceroboh secara haram, mana tanggapannya? Kalau tak ada tanggapan, ni semua wayang. Alih perhatian, bagi rakyat tengok tebang pokok lah, apalah semua kecoh dengan polis apa semua. Tangkap seko pun tak tangkap. Kalau Tan Sri Nazaruddin takut kerana ada kuasa-kuasa politik mengungkung untuk nak buat tindakan tegas menangkap penceroboh-penceroboh tanah Raub ni, tak apa Tan Sri, simpan gambar-gambar dia orang. Ketua Polis faham bersama. Simpan gambar dan maklumat detail-detail penceroboh ni, simpan. Tunggu saya naik menteri besok, kita kutip balik penceroboh-penceroboh Raub ni, kita dakwa dia. Kalau zaman Madani tak boleh telus, tunggu zaman dia tumbang besok lah. Kan? Ingat, jangan jebat dahaka naik atas. Aku kutip seko-seko ni semua. Kasino genting tu aku tutup. So korang politik, orang-orang politik ni yang nak makan suapan, nak kenyang perut ni apa semua, berhati-hati. Kalau aku naik Genting Island tu aku tutup. Confirm yang aku tutup dia. Tahu?
Kurang-kurang separuh daripada kasino besar tu aku tutup, separuh Genting Highland tu aku Melayu kan. McDonald Sport Toto mesti aku tutup. Biar negara ni miskin. Jangan kita bersembang kononnya negara ni negara Melayu Islam, tapi judi, persundalan, rumah kasino semua berluasa. Sembang hidup Melayu. Kepala butuh. Hidup berakal, mati jangan berantu, fikir-fikirkan. Begitulah ribut masalah durian Musang King di negeri kasino Malaides. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.